Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Saya nak bayar cukai taksiran. Okey. Boleh? Kita kat luar sini ada kios yang menggunakan tunai dengan kios menggunakan kad. Masih tunjuk kat puan? Okey, dekat mesin kios ni puan boleh guna tunai. So boleh masukkan nombor akaun ikut akaun cukai taksiran puan. Kemudian puan masukkan duit dekat sini lah. Yang ni cash ya? Untuk cash. Saya nak guna kad boleh? Okey, untuk kad kita ada sediakan juga mesin. Okey, mesin kad kat sana. So dekat sini puan just tekan panggil pun skrin dan puan masukkan nombor akaun. Kemudian puan boleh semak semula nama akaun tu betul atau betul dan boleh bayar gunakan kad debit atau kad kredit kat sini. Dari sini lah. Ya, masukkan kat sini semua lah. Nombor kad ni lah. Ya. Dari sini alamat puan, kemudian puan tekan berapa nak bayaran atau bayaran amount yang mana puan rasa puan mampu terbayar lah. Dan teruskan bayaran, masukkan nombor telefon serta email, kemudian boleh gunakan kad di sini.